Dan alhamdulillah, selain daripada itu, kita memenangi beberapa pusat daerah mengundi atau PDM yang dahulunya kita kalah. Dan selain daripada Coldstream, PDM Coldstream yang merupakan PDM yang bukan dominasi oleh orang Melayu, tetapi beberapa buah PDM majoriti Melayu juga telah pun kita menangi. Ini menunjukkan walaupun selepas keputusan itu ada yang mereka kata UMNO menang kerana sokongan daripada orang bukan Melayu, tapi mereka tahu, PN tahu kemerosotan sokongan orang Melayu kepada mereka. Sebab kita dapat lihat di PDM majoriti Melayu, alhamdulillah BN UMNO menangi dengan baik. Jadi saya percaya ini satu tanda yang positif.